Okay sis, Hello there. nak hadiah tak? Tunggu jap, nanti saya sampai. Tadi yang nak hadiah tu kan, so kita akan bagi satu challenge kat awak. On tak? So challenge dia, awak kena call family awak, abang ke mak ke ayah, cakap nak kahwin. Kahwin Mak lah. Serious? Hello, Ma. Dengar tak? Kalau dia cakap nak kahwin, mau bagi tak? Mulut tu, mak nak kahwin. Boleh ke tak? Okey. Disebabkan awak dah buat challenge tu, saya nak belanja awak. Kira lulus lah challenge tu. Serius lah? Serius. Okey, boleh? Okay, jom. Awak rasa untuk zaman sekarang ni, minimum hantaran untuk orang perempuan berapa? Tak sure lah. Mungkin tengok pada kelulusan. Berapa tinggi dia belajar. Macam tu. Kenapa hantaran tengok pelajaran? Depends pada keluarga kot. Pada saya dalam 5,000 cukup lah kot. Kalau diberi pilihan, nak lelaki introvert ke extrovert? Introvert. Kenapa introvert? Sebab saya aku. Jadi kena lah. Kita Saling ajar dia melengkapi jadi. lah. Ya, saling betul. melengkapi lah. Okay, so sebelum kita masuk, ada follow sis pilih tak? Ada? Nak tengok boleh? Yep. Alright, thank you. Jom kita masuk. Jom. Dia new one. Dekat dia more to nude brown. Jadi satu lah. Thank you sis pilih. Jangan lupa follow sis pilih.